orang Johor. Orang Johor datang ke gudang Bos Ijan Parit Sulong. Siso lah Cik. Cik boleh jerit satu kali so tak dengan kita orang? Kita nak last kita jerit so boleh. Boleh tak? Okey. Ada barang kita kasih. So! Acik dari mana? Acik dari keluar. So. Tanya Acik. Nanti apa-apa bila barang sampai Acik bagi tahu dengan kita. Acik Okey. Duduk. Acik minta maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita minta maaf tak Acik. Nanti apa-apa Acik bagi tahu dengan kita. Dengan pedak bau. Tak adalah Acik. Seronok lah Acik. Kalau Acik boleh Jajan. Ini memang kata orang. ingat jajan. Ingat Kata jajan. rambang mata pun ya juga. Ingat selalu tengok bila nak WhatsApp, bila nak WhatsApp. Kalau macam dati. Acik WhatsApp je. Assalamualaikum terus call. Pusi-pusi biasa. Kita kenal. Jadi Kenal lah Acik. Kita save nombor Acik. kan Mak. apa? Yang nak sofa. Ya. Nak yang macam mana. Banyak semua pilihan ada. kat Ukiran Dia Alhamdulillah. cantik, rambang mata. Alhamdulillah. Tak tahu nak pilih yang mana. Dari sana pusing satu bulan tengok. Saya nampak juga. Macam-macam ada. Geram saya datang balik. Last balik semula colour ni juga bos. Ya. Tapi nak tengok rezeki anak nombor 2 mana tahu. InsyaAllah. Apa-apa bagi tahu je. Apa, nak kahwin ke mungkin ada barang juga nak ambil ni agak ni insya-Allah. InsyaAllah. Doakan saya lah. Tunggu bang dulu. InsyaAllah. InsyaAllah Muat Cik. tak muat dah. Terima kasih. Cik jom hantar Cik. Allah. Boleh tak? Allah. Tahu bila boleh habis ni kan. Coklat. Balik baru makan ni. Coklat yang dulu ada lagi.